Exco wanita UMNO Nurul Hidayah Ahmad Zahid meminta kepada parti MCA dan DAP untuk hentikan drama politik yang tidak memberi sebarang manfaat untuk rakyat. Menurut Nurul Hidayah, dua parti tersebut sepatutnya memberi perhatian sepenuhnya kepada agenda besar membabitkan ekonomi, pendidikan serta perpaduan kaum. Pandangan saya, berpolitik cara lama yang sering bergaduh tak bawa faedah kepada rakyat. Sebaiknya politik baru harus lebih matang, dengan kesanggupan untuk ketepikan perbezaan demi kebaikan bersama. Dalam gabungan besar, memang akan ada perbezaan pandangan atau pendapat, itu normal, tapi perbezaan pandangan tak bermakna perpecahan, ia tanda sistem demokrasi yang sihat. Yang penting dasar kerajaan terus berjalan, rakyat terus dibela, ujarnya dalam sebuah kenyataan semalam. Anak kepada Presiden UMNO itu turut berharap gabungan antara Parti Barisan Nasional BN dan Pakatan Harapan PH dalam membentuk kerajaan perpaduan dapat memberi contoh terbaik kepada rakyat. Saya yakin rakyat sudah penat dan muak dengan pergolakan, tukar kerajaan berkali-kali, gabungan BN-PH seharusnya menunjukkan contoh yang baik walau dulu lawan, kini sanggup duduk semeja untuk negara, ini bukan hipokrasi, ini keberanian dan berjiwa besar, katanya lagi. Susulan itu Nurul Hidayah menyeru kepada MCA dan DAP untuk menghentikan persengketaan dengan segera. Sebagai pelapis kepada kepimpinan Barisan Nasional, saya berharap agar drama ini kita tamatkan segera. Ramai yang suka melihat kita berpecah kerana ada usaha untuk memecahkan kerajaan perpaduan ini sebelum PRU16. Berhati-hati, tambahnya. Terdahulu pemimpin dua parti itu juga sering bercanggah dalam beberapa isu, termasuk dalam soal pentadbiran. Keadaan bertambah keruh apabila pemuda MCA membuat laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM berhubung dakwaan ketidakwajaran dalam pelaksanaan projek MyKios di bawah Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT.